Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan ada satu masjid ni dia nak guna 3 bullet camera. So dia lebih jimat lah. Okay, kita bekalkan dia ni. So kita akan bekalkan dia 3 bullet camera. Semua kita support lebih mudah. Untuk lebih mudah support kita standardize guna Hikvision lah. Dan kita akan bagi satu PoE switch. PoE switch ni dia ada 4 port. So kita boleh support 4 kamera. So kalau pakai 3 kamera tak ada masalah lah. So kita ada satu lagi port free. Dan kita ada 2 lagi uplink. So ni PoE switch. So ini kamera 3 biji. So kita bagi yang 6MP punya kamera. So yang ni dia lebih advance lah. Hybrid light. So dia lebih cerah lagi. Dan tu PoE lah. So ada 3 Hikvision kamera kita bagi. Ni kita dah buat sambungan daripada PoE switch terus pergi ke kamera. So kalau guna PoE switch ni dia tak perlukan power lagi lah. So dia direct power gunakan LAN cable. Cuma pastikan kabel dia Cat 6 lah, full Cooper. So untuk gambar yang lebih lancar. So daripada sini kita sambung ke masalah time box. Masalah time box di belakang ni kita ada Ethernet port juga, LAN cable tu boleh masuk situ. Okay, dengan dalam software, saya dah configure dah. So dalam software, klik pada logo Kaabah. Dan dalam senarai live TV camera ni, so ni live TV camera. So saya dah masukkan 3 kamera lah. So dia IP yang berbeza. Satu ni 164 untuk mimbar punya. Untuk kuliah, saya set 165 ni 65. Okay, ni untuk meja kuliah. Dan satu lagi untuk kedudukan solat 66 lah. So kita ada 3 kamera, 3 IP yang berbeza. So dia tak boleh IP yang sama. Okay, macam mana kita nak run dia mudah je. Pergi dekat sini. Klik setting. Dia ada klik setting kanan bawah. Kemudian kita pilih live TV. Ini adalah paparan live TV ya. So kalau kita nak buat mimbar, kita akan tekan nombor 1 ni. Kamera yang di mimbar lah. So bila kita tekan mimbar. Okay, ini adalah kamera kedudukan di mimbar. Okay, kalau nombor 2 ni untuk meja kuliah, kita tekan 2. Ini untuk meja kuliah. Saya saja je pusing-pusingkan kamera tu nak tunjuk gambar dia yang berbeza lah. Lepas tu 3 kamera solat. So 3 kedudukan kamera. So kamera kedudukan di solat. Kita ada solat dan kita ada ni untuk kuliah. Dan kita ada mimbar. So dia pakai 3 bullet camera. Sebab masjid guna bullet camera juga sebab dia banyak tiang. So dia tak boleh nak pakai